boleh masak dua. Saya punya. Saya nak masak. Saya first time juga kita belajar, okay? Ni. Terus noodle and seasoning. Okay, start dulu. Buka dulu. Letak ramen. Tak ramai bukan tak suka, tak payah. Ni lagi. Tutorial. Buka belakang. Ifa tak nampak pun kau Ifa. Okay. Nampak tu yang Apa adik-adik ni? oh Ifa. Nanti nak pergi Korea ni wah. Tak payah masuk air tu. Dah. Bagi ada umur 13 tu. Oh, nanti. Sorry. Kau saya tak main. Dekat ni style. Takut. Dekat ni style. Right. Oh, dah. Tentu ya, lalu dia. Dia kira sendiri Kitanya ni. Wih, memang tak berhenti kan ke? Tadi tak yakin. Kitanya perak, tak pernah. Perak tahu. Dah siap. Belum. Tak kembang lagi. Macam mana nak tunggu. Dah siapa? Pakai ni. Terbakar aku punya ni. Okay guys, today we are eating ramen. Sekejap lah, tu Ifa. Tu kau. Dia mana betul dia buat macam microwave punya kat bentuk mangkuk tu. Nampak tak tu? Kafe dia masak. Bukan stove ni. Dia tengah mencair. Ni stove. So guys, this is the Korean technology. Korea dia kecil. Lagi muka ada kena atas. Kita dah ada TV guys. Say hi to TV guys. Biasanya kalau macam gini lah, kalau dia orang datang geng ni 10 orang, nanti dia ada bensin dah berhenti, kapit tak ada. Patutnya ada meja tu. Saya patut letak air tak sini. Terus kita dah ni lagi ni. Cuba tengok kita makan ramen apa. Okay ni. Ni dah siap guys. Ni yang Kak Im punya. Kak Yuning. Kau masuk. Kau dalam player. Kesudahnya ya Allah. Mana batu-batu tadi? Boleh weh. Balik. Tak. Balik tak masuk nanti siapa? Pisah. Nama dia Kak Im. Kau tak kenal lagi saya. Kak Im binti Hashim. First time dia betul. First time Kak Ye ni memang layak panggil akak. Dalam IC tu Kak Ye. Sebab kalau tak ada dia pelik macam Yin. What is Yen? Dia cakap what is Yen? Yang tu is a cat. I'm the cute cat. Wow. Maksudnya tak tahu. Kak Ye lah macam
kau tahu tak? Dekat Oyen. Kalau kena colek kan, percaya je orang cakap. Kau main Saya lah. dia. Dia percaya. Dah. Sudah saya. Nak sembunyi. Kalau kau kan dah masuk belakang kau. Dah. Nanti kalau dia dah ni nanti. Tak apalah orang je lah kat depan. Tengok dia cakap apa. Kita kan on the bed. Yummy Bulldog. Tak boleh lah, ni best friend saya tau. Kalau orang tanya saya best friend awak. Ni dia orang lah. Ni dia. Tadi dia orang. Ni lah dia orang. Lagi satu dah dalam tong sampah. Ramen is my best friend. Yang ni. Yang apa? Sini nampaklah tangan dia masak. Sumpah nak letak ke atas. I nak korang tengok. Sorry. Kita collector ni tau. Bau dia pun dah ngancam dia ni. Bukan bau ngantuk tadi. Ngancam. Oh sedapnya, ya Allah Akbar. Ni kalau orang ugut ni nak bagi ramen, saya nak bagi apa? Coklat tak nak, ramen. Siasat Ifah dulu lah. Tahu Ifah ni kelemahan ni apa. Sabar hati abang. Abang tahu kelemahan saya. Abang gunakan saya. Dah hang bagi tahu. Apabila semua tahu. Nak jilat ke? Tak nak. Kau tak nak? Bohok lagi. Hari ni je ada dua video Ifah ugut. Ifah? Tepat dia. Super sedap. Pedas. Dah guys. Nah. Letak powder. Mana powder? Tidak dek. Tak kena buka. Sempurna lah dia buka. Yeah boy. Best friend kot. Bestie forever. Risau. Baru boleh mengaku best friend. Dia tak tahu kat tu. Nama kat winter lah. Nampak awkward kan? Kat uni makan apa nak kata? Nampak awkward kan? Stir friend punya si ramyeon. Si ramyeon ni lah. Si ramyeon yang cheese punya. Let me show you.